Korang ada nampak tak video katanya pengantin tu tak jadi kahwin sebab laki tu dia cancel untuk bernikah last minute. Cancel pada majlis pernikahan tu. Sedangkan perempuan tu tanggung semua benda. Majlis tu ditanggung perempuan, lelaki tu pun ditanggung perempuan. Orang perempuan, ni dengar ni baik-baik. Boleh tak korang memilih sikit? Biar memilih, asalkan tak salah pilih. Jangan tolerate dengan red flag. Dah terang benderang dah red flag. Kerja tidak, majlis ditanggung, diri dia pun ditanggung. Kenapa tolerate dengan red flag? Jangan harap orang red flag ni senang-senang nak berubah. Lagi-lagi kalau dia tak ada future plan. Katakan tengah berkenalan dengan seorang lelaki, tanya apa future plan. Kalau dia cakap tak tahu, tengoklah macam mana, follow the flow, tengok rezeki Allah bagi macam mana, korang kena fikir 2-3 kali tau. Lelaki yang sepatutnya dia dah tahu dah ke depan apa yang dia nak kena buat. Dia dah tahu dah kalau nak berkahwin ke depan apa tanggungjawab dan peranan dia. Bukannya tak tahu, tengok dululah, InsyaAllah tengok macam mana, InsyaAllah sampai kiamat InsyaAllah. Fikir 2-3 kali kalau korang tengah kenal dengan lelaki macam ni. Jangan tolerate dengan benda yang dah terang-benderang kita nampak akan memudaratkan kita. Memanglah obviously salah lelaki itulah, siapa suruh dia cancel last minute kan. Tapi boleh jadi salah kita juga, sebab kita bagi ruang untuk orang pijak-pijak kita.